Lihat betapa comelnya lollipop yang saya ada. Percop serta besar, tetapi gadis-gadis. Dia benar besar guys di prank. Oh, hati-hati. Di mana kita? Oh, serang di prank. Kita mulakan dengan Coke. Lihat bayi yang saya ada. Dan saya ada botol biasa, saiz klasik. Wah, tengoklah monster saya. Ia sangat besar. Vivian, ayo, pergi dulu. Baiklah, saya akan minum cola bayi saya sekarang. Buka. Ayo. Ayo. Baiklah, mari kita coba begini. Nges. Ups, akhirnya. Baiklah, sekarang saya akan minum awak. Sangat sedap. Saya sudah selesai. Itu bermakna giliran saya. Saya suka rasa ini. Tetapi saya akan menjadikannya lebih hebat. Saya akan tambah banyak madu manis di dalamnya. Dan sekarang kita akan goncangkannya. Begitu sahaja. Sedikit lagi. Adakah Anda pasti ia selamat? Saya rasa begitu. Baiklah, sekarang kita akan letakkannya dalam peti sejuk untuk membekukannya. Saya rasa ia sudah siap. Mari ambil. Sedia. Lihat. Saya ada karya agung yang cantik ini. Anda akan lihat sendiri sekarang. Lihat tuh, saya ada jelly cola. Ia sangat lezat dan sangat kenyal. Oh, saya sangat teruja. Nemas minum lebih dan lebih lagi. Saya tak boleh berhenti. Wah, dia kelihatan cukup menyelerakan. Saya sudah selesai. Tunggu, kenapa saya terlekat pada botol ini? Gadis-gadis, bolehkah kamu tolong saya, Sila? Oh, kami sebenarnya tak nak sentuh. Tapi baiklah. Wah, lebih banyak di tangan saya. Biar saya jilat itu menjijikkan. Sekarang giliran awak, Jill. Baiklah, biar saya buka dan saya perlukan tiup super saya. Tunggu, apa? Ia tenggelam. Aduh, apa yang patut saya lakukan sekarang? Oh, saya ada idea. Saya akan buat yang baru. Lihat, ia lebih panjang. Keset Percuria vitaminnya sangat lazat. Tunggu sebentar. Siapa itu, gadis-gadis? Bagaimana kamu berani? Ini cola saya. Keluarkan tiup kamu. Jangan berani sentuh lagi. Baiklah, jangan risau. Kami akan kenakan kamu sekarang kerana tamak. Sedikit mentos tidak akan menyakitkan. Apa? Tidak, ia akan meletup. Ambil dari saya sekarang. Kamu memperdaya saya dan kamu dapat ganjarannya. Bagaimana dengan ini, gadis-gadis? Adakah kamu suka mandi cola? Baiklah, itu tidak banyak, Mi, tetapi sekurang-kurangnya ia bagus kerana terlalu pedas. Ya, saya tidak benar-benar mahu makan itu. Oh, wow. Gadis-gadis, jangan fikir untuk mengeluh. Lihat bahagian saya. Ia sangat pedas. Baiklah, Jill, awak patut mula. Ayuh, saya. Baiklah. Saya akan cuba dengan tangan saya. Mari lihat betapa pedasnya itu. Nampak agak menyelerakan. Oh, tidak. Saya terbakar dari dalam. Persoya fi beres. Tunggu, deteksian saya sekarang baiklah. Mari kumpulkan diri. Kita boleh lakukannya dengan 2 garpu. Ia akan lebih cepat. Dan saya tidak akan rasa apa-apa. Baiklah, macam itu. Saya cuba untuk tidak fokus pada rasa. Oh, susah betul untuk tidak. Ia bermula. Gadis-gadis, tolong. Saya terbakar.
Ada yang okey? Oh, saya baik-baik saja. Air ini membantu saya. Saya sudah selesai. Sekarang giliran Vivian. Maaf, adakah anda pasti? Adakah anda pasti ini baldi saya? Mungkin bukan. Baik ya, si Francis. Puas paukan sebagai aturan dan cuba untuk stop fokus pada rasa. Oh, dah saya tak tahan lagi. Jill, Judy, tolong. Ayo, tolonglah. Oh, betul. Anda kedal berbesar. Oh ya, itu jauh lebih baik. Terima kasih. Mari kita teruskan. Aduh, ia bermula lagi. Gadis-gadis, tolong kami di sini. Penyelamat nyawa. Itu adalah pasukan yang hebat. Saya setuju. Gadis-gadis, di mana airnya? Ups, sudah habis. Ambil ini dari saya. Saya tak boleh makan lagi. Oh, makan saya, gadis-gadis. Saya tidak bermaksud begitu. Oh, lihat betapa kecilnya kaktus saya. Oh, dan begitu berduri. Saya ada saiz yang lebih besar. Oh, tolong diam. Saya ada raksasa besar lagi. Bagaimana saya nak makan ini? Baiklah. Vivian, awak pergi dulu. Hai, Falcoman, take it here. Sila di minta ia kursi bayar sekarang. Saya ambil sepasang pemotong wire and bar di ia manicure. Begitu saja sedikit lagi. Dan sekarang ia tidak berduri langsung. Saya boleh mencubanya. Intricate menjahitkan. Ngesep pun jadi hajau. Baiklah, sekolah Betsy, Judy, mestianya Rex Kong. Saya? Oh ya, betul. Saya mengeluarkan pedang samurai saya. Iya. Ya, atas yang tinggi pengharis. Wah, Judy, awak memang ninja sebenar. Mari cuba sepotong sekarang. Umur saya kira bisa jauh. Tapi jarak kamera. Satu lagi gipeng. Baiklah, ya. Siapakah perahutannya lagi? Baiklah. Itu dia, kepingan terakhir. Baik, ibu sausnya. Jill, to saya kurang terasa kamu. Termin or tirpinain to when Gurgas, Sadik C3, say not going to ambil pinsets and Karanin Suwaduri. Ay kadarit san mo na variety in Karase. Mungkin kita boleh beri dia gergaji rantai? Jill, kenapa dia ambil gergaji rantai? Jangan beradik lain sos. Tidak, May lebih suka gunakan pinset saya dengan berhati-hati. Saya bekerja keras seperti lebah di sini, tahu? Ia sangat panjang dan membosankan. Right Pierre May, Temidor, Corey, Wasinski, hai adalah berberkesgin kawan gigitan. Oh, pikok kerbayar di door. Saya kulit urukannya sendiri. Baiklah, mari ambil satu bahagian. Dan cua. Baunya teruk. Saya tak tahan. Ia menjijikkan. Oh, saya ada ide. Kaktus terbang dari sini. Oh, bagus. Apa bunyi itu? Oh, gadis-gadis. Saya makan semuanya, tetapi ia sangat teruk. Kasihan, Jill. Datanglah kepada kami segera. Kami akan simpati dengan kamu. Adakah anda suka video guide sudah jika ya? Tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.